Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dirahmati lagi dikasihi al-fadil Tuan pengerusi ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati Tuan Imam dan seluruh saf kepimpinan masjid, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajjah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, yang mudah-mudahan insya-Allah kita doakan bersama kehadiran, keberadaan kita pada malam ini di dalam masjid ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, mendapat maghfirah, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini saya dapat bersama-sama hadir dan kembali ke masjid tuan-tuan ini. Masjid Tengku Ahmad Tajuddin ni antara nostalgia saya yang awal-awal penglibatan saya dalam dunia dakwah ini tuan-tuan. Mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak perasan, mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang tak ingat. Saya dulu ni tuan-tuan, masjid ni adalah masjid di antara masjid terawal yang saya menyampaikan kuliah bulanan. Waktu mula-mula saya mula mengajar dulu. Masa tu Allah yarham Cikgu Makno sebagai setiausaha masjid. Dialah yang panggil saya main mengajar tiap-tiap bulan di masjid tuan-tuan ni. Iaitu setiap hari Jumaat minggu yang pertama. Setiap Jumaat minggu yang pertama saya main mengajar di masjid tuan-tuan ni. Cerita ni ketika mana saya berusia 16 tahun. Tahun 2006 dulu ni. Tahun 2006 dulu ni.
Saya main mengajar di sini lah tahun 2006. Masa tu umur saya 16 tahun. Sebab ada orang duk kata ni mohong lah Ustaz Usam. Saya duk cerita. Saya mula ceramah umur saya 13 tahun. Orang kata sembang lah. Orang kata sembang. Masjid ni lah. Masa tu saya baru tingkatan 4. Saya duk ambil SMRA. Saya ngajak masjid ni sampai tahun 2000. Sampai tahun 2009, 2006, 2007, 2008, 2009. Begitu lah. 2009, 2010 tu saya berhenti mengajar. Saya berhenti mengajar. Berhenti itu bukan saya dibuang dah. Saya masa tu mula melebarkan dakwah masa tu lah. Saya mula-mula duk menyampaikan kuliah bulanan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi saya setiap awal bulan saya akan duduk di sana dulu ni seminggu. Baik, saya ada rumah di sana dulu ni. Saya duduk di Selangor dan Kuala Lumpur setiap bulan saya duduk seminggu. Hari Ahad minggu pertama sampai hari Sabtu minggu pertama. Saya duduk. Jadi sini hari Jumaat minggu pertama. Jadi saya minta berunduk daripada mengajar di sini sebab jadual masa tu nak cuba ubah sana tak lepas, sini tak lepas. Saya kata kat cikgu Maknok, lah cikgu, saya nak minta undur diri daripada mengajar bulanan, tapi insya-Allah lama sekali mat, lama sungguh maklum weh. Nah, lama sungguh 20 tahun baru mai balik. 20 tahun baru mai balik. Inilah masjid saya duk mengajar. Saya ingat lagi dulu saya duk mengajar tiap-tiap bulan selama 4 tahun. Alhamdulillah tak ada banyak perubahan lah. Masih nostalgia tu dapat diimbas kembali lah. Jadi ni baru mai pula. Alhamdulillah. Apa abang orang Kuala Kedah? Alhamdulillah. Maklum sihat? Sihat maklum no. Makan rayat. Jadi malam ni tuan-tuan, tajuk yang kita nak bicara tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang hijrah. Kita panggil ma'al hijrah. Kita panggil ma'al hijrah. Bila masuk saja bulan Muharram, kebiasaannya menjadi adat yang sudah sekian lama kita di Malaysia ni. Kita tak ada cerita negara lain lah. Kita cerita di Malaysia ni. Kita akan menyambut sambutan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muharram, lepas tu kita pergi Safar, lepas tu dia mai pula Rabiul Awal, Maulidur Rasul. Walaupun ulama menyatakan bahawa perpindahan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah pergi ke Madinah pada waktu itu bukan berlaku pada bulan Muharram. Ada pandangan kata berlaku pada bulan Safar. Ada pandangan. Dan ada juga pandangan di sana yang menyatakan bahawa berlakunya pada bulan Rabiul Awal. Ada juga pandangan. Ulama nak bagi pandangan tak apalah. Ada yang kata Safar, ada yang kata Rabiul Awal. Tak apalah, kita tak payah duk gaduh lah bab perbezaan pandangan tu. Yang pentingnya kita bukan nak tanya bila berlaku, tetapi pengajaran daripada peristiwa hijrah, apa yang kita boleh ambil. Hak tu lagi besar daripada kita duk kelengkeh tarikh ni. Kita duk sambut lama lah, maklum weh. Maklum yang hidup 60 tahun, korang-korang 40 tahun dah duk sambut ma'al hijrah. 40 tahun dah duk sambut ma'al hijrah. Dengar ceramah ustaz tu, dengar ceramah ustaz ni, buat forum perdana, buat ceramah, buat kuliah perdana. Tapi apa dia yang kita boleh ambil pengajaran? Pengajaran yang kita boleh ambil tu apa dia? Kalau sekadar masjid mai malam ustaz mai ceramah, dia mai. Ustaz balik dia pentuang. Dia nak mai pula tunggu ustaz mai, mapuih lagu tu.
Duk dengar ceramah Ma'al Hijrah ni tiap-tiap tahun maklum weh. Hak duk main berjemaah. Orang tu lah. Betul tak? Tanya dia awak tak main. Dia kata saya ustaz main saya main. Lah aku tak apalah duk di kod dia tu. Yang hang rumah tepi jubuk masjid ni tepi jubuk hang buat hang tak main bersepa. Sama naik dengan saya dia pun 20 tahun baru tengok ni. Bersepa hang ni. Esok ustaz tak ada tinggal muka tu lah. Tinggal muka tu lah. Tinggal Makcik Saadiah. Kak Leha. Dia. Kak Leha Makcik Saadiah. Tok Pora. Dia lihat tu. Nah, dia lihat tu lah. Nama apa lagi? Hak legend-legend ni. Dia lihat tu. Leha Tempang. Nak Rabit. Dia lihat tu lah maklum hadut main masjid ni. Hak lain-lain tu bagaimana? Dia penyah dengan ustaz tu, tak main. Weh kacau ni hang ni. Mau pergi kejam dalam sungai belakang tu Pituk dan laut tu. Lah ni kita nak ambil. Apa dia pengajaran daripada hijrah yang kita nak ambil peluk? Duk dengar tiap-tiap tahun dah. Malam ni kalau saya tak main ceramah, maklum boleh main dengan dia. Bukan tadi bercakap tahun nak masuk Aisyah. Jadi malam ni maklum ada 3-4 benda yang saya nak cakap. Lepas tu kita balik Saya pun suara tak apa keluar. Bukan dekat makan terdarah darian tak berhenti dah. Tiap-tiap hari makan darian maklum weh. Pi kuliah tentu dia buat Sarawak. Mai tani dia buat Pulut. Pi tanu dia buat cucuk darian. Kan darian lah ni Allah oi nikmat maklum weh. Tak ada siapa yang tak boleh makan tahun ni. Dulu hampa buat naya ke hamba Allah. Jual hak yang king-king ni mahal nak mampu. No maklum dulu nak kita nak makan musang king maklum. Dengar musayau king. Makan menteri musang king maklum. Atau ni tak jadi harga maklum. Kilo RM9, RM9. Makan. Duri hitam. Dulu lepas jual besar 100 sekilo. Tahun ni RM10 sekilo makan. Saya tak makan dah jenis-jenis tu belum. Baru ni saya pergi ceramah. Lepas jamu saya makan satu durian. Sedap belum. Sedap. Dia kata ustaz makan tak sedap. Saya kata ni nama apa ni? Makan dah dulu ustaz weh. Sekali habis makan baru kata sedap. Baru saya cerita nama apa. Ni di Padang Peru. Makan-makan, dia kata sedap tak? Belum tu kata sedap. Ni durian apa belum? Yang ni nama dia durian darai. Durian. Ni cerita betul belum? Kata dia nak muhur. Saya ustaz. Dia tak mau cerita belum tu dah habis makan baru dia cerita. Dia kata durian ni ustaz nama dia darai. Saya kata tak nak dengar lagi ni. Dia kata ustaz mai tani tak dengar. Ni cerita di Padang Peru. Nama durian ni darai. Saya kata awak nama darai. Dia kata durian ni mau dia jatuh atas tanah pungkuk pecah. Hak tu lepas buh nama darai. Puak Padang Peru ni pun pada nama. Saya nak viralkan nama durian ni agar Padang Peru ni dipandang oleh dunia. Durian darai. Sebab apa nama darai belum? Dia tak tahu nak buh nama apa lah. Jatuh pungkuk pecah darai. Gelak maklum. Kalau maklum nak bagi duit saya nak beli maklum. Durian darai. Sebab apa darai maklum? Jatuh dia pungkuk pecah. Dan durian ni dia tak duduk kok belah batas kereta api Lostak tu dah. Padang Peru dah. Tak ada kena mengena dengan adik-beradik Pak Long hak duduk kok belah stesen kereta api Lostak tu. Hak tu darai, ni durian darai. Cerita bila pasal durian ni tuan-tuan. Satu-satunya maklum buah yang paling banyak nama durian.
Maha kaya Allah Ta'ala ni. You know? Maha kaya Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan, kalau fikir darian tu pun dia cukup dah. Nak jadi hamba yang terbaik, tengok darian tu lah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita tengok pada penciptaan dia. Kita kena fikir. Kena tengok, kena fikir. Kena tengok, kena fikir. Tu yang Allah Ta'ala duk tanya dalam Al-Quran. Afala tubsirun, afala ta'qilun. Tengok, fikir. Tengok darian. Dengan nama-nama darian ni macam-macam. Fikir. Maha hebatnya Allah Ta'ala. Maha, kita kata berkuasanya Allah Ta'ala. Darian ni antara buah yang paling banyak nama. Darian lah. Tapi nama tu macam-macam. Udang merah, telur boyak, lagi apa dia lagi? Belum? Darat, cukup malah. Dia ulang nama tu pula dah. Darat. Darat, lagi apa dia? Blackton, Tupai King, IOI, Musang King. Itu campur. Darian, telur Haji Dolah. Dan ni saya tahu cuy. Tapi saya tak tahulah pasal apa nama dia tu. Ni dia bisa makan ni darian apa? Darian kampung lah. Nama darian ni telur Haji Dolah. Tak tahu pasal apa, saya tak tahu. Yang tu saya tak kaji lagi. Lah saya baru buat kajian darat. InsyaAllah dalam tesis PhD saya yang akan datang, saya nak buat satu kajian darian telur Haji Dolah. Pasal apa nama darian ni telur Haji Dolah? Tak tahu pasal apa, kita tak tahulah. Yang dasar ni maklum kajian saya tentang darian darat tu dah dapat dah. Kes jatuh pungkok je. Bukan pungkok darat tu, pungkok darian tu. Macam-macam nama duk ada darian ni. Macam-macam nama duk ada. Jadi saya duk cerita tentang kita mengarut pula ni darian darat ni. Padang Peru. Padang Peru. Saya pergi hari Sabtu baru ni saya pergi Padang Peru. Bagi tu. Lepas jamu. Darian darat. Ni bukan dia, kita duk cerita ni dia kita mengarut. Ni saya habak nama tempat Padang Peru. Darian darat. Tajuk ceramah kita hari ni darian darat. Darian, buah pelam dia banyak nama juga tapi tak banyak lagu darian. Dia pusin-pusin tu nama tu ya. Pusin nama tu, pusin nama tu. Tapi yang kata darian ni nama macam-macam. Mau kita karang satu-satu nama darian, boleh buat novel. Dan setiap nama darian ni bentuknya agak berbeza, rasanya berbeza. Maha kayanya Allah Ta'ala. Tapi kita ni maklum tahu terkedarah. Hak ni mangkak, hak ni sedap. Hak ni mangkak, hak ni sedap. Fikir tak langsung. Kalau fikir tentang nama tu saja cukup dah. Kalau hang nak mengagungkan Allah Ta'ala, hang tengok tentang tu cukup dah. Cukup dah. Tengok tak? Dah cukup dah. Kalau kita mau fikir, kalau kita mau nak membesarkan Allah, tengok tandarian tu pun cukup dah maklum weh. Tapi yang kata hamba Allah ni, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni cukup banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang kurang bukan nikmat, tetapi reti bersyukur di kalangan hamba tu yang berkurang. Jadi saya ni hari-hari duk makan baklong. Pesora pun naik tak nak ada dah. Lah tak berani cek gula maklong. Lepas musim harum manis dia main dariam dah. Harum manis hari tu pun kalau kutip yang orang duk main hantar di rumah, boleh buka kedai tepi jalan jual. Balik-balik tengok depa tak depan pagar rumah sekotak. Ustaz, yang ni buka lusa. Balik yang ni pula, yang ni boleh makan terus ustaz. Tu harum manis. Saya ingat beratus biji dia hantar di rumah itu ni. Alhamdulillah, rezeki Allah, tak payah beli. Sama dengan rian ni pun. Sama dengan rian. Balik saya nak makan takut pi berjalan balik Gostan.
Saya maklum pergi ceramah berjalan, balik ceramah Ustaz, pening. Tak berani. Tapi nak abang apa dia satu lah. Maklum dengan hamba Allah ni jangan buat naya. Bukan naya apa. Hampa duk tunjuk dulu orang-orang kampung nak makan rayaan kayangan ni tak berani maklum. Maklum berani nak pergi pegang duri hitam dulu ni maklum. Pegang tanya, hak ni sekilo apa? Dia kata yang tu lah. Yang tu 85. Tak balik. Pegang dia tanya berapa? 86 ringgit sekilo. Tak balik. Tahun ni Pak Long, seraga 20 ringgit. Seraga 20 ringgit Pak Long. Seraga. Tahun ni bukan kata kita tak makan. Kera pun tak boleh nak terajang, tak buah banyak. Saya duk pergi masuk dusun, pergi tadi saya masuk dusun, tanya kera lagu mana? Kera pun tak termakan dah Ustaz oi. Sampai tuan dusun tu panggil kera, kera, awak tak main terajang. Sebab apa? Dia pun tak nak kutip jual dah. Lah ni derian Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah Pak Long oi. Kalau hampa bersyukur, aku akan tambah nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni harap-harap berterusanlah supaya tidak putus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tu cerita Darian. Ni balik Ma'al Hijrah. Ni nak balik Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah bukan cakap ni malam 8.40 lah. Dia ceramah ni bukan teruk amuhong kau tu sikit, amuhong kau ni sikit sejam. Ulah tang Darian darai dah pun 10-15 minit dah malam. Tak ada masalah. Nak suruh cakap apa suruh lah. Bayar bagi elok malam ni dah. Sekian dimaklumkan. Gelak belum. Balik pada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut Ma'al Hijrah ni yang kita nak ambil pengajaran dan semangat. Saya nak ulas dua benda ni malam ni. Ada 4 benda saya nak cakap yang berkisarkan kepada semangat dan pengajaran. Hijrah ni tuan-tuan, maklum Pak Long, dia tak boleh lari daripada 3 benda yang Allah Ta'ala tunjuk dalam hijrah, yang mana kehidupan kita tak boleh lari daripada 3 benda yang Allah Ta'ala ciptakan dalam hijratul Rasul. Yang pertama apa dia? Pengorbanan. Yang pertama, pengorbanan. Hijrah dan pengorbanan, 2 benda yang berkait rapat. Dalam hidup ni kita kena ada pengorbanan Pak Long oi. Nak jadi hamba yang terbaik kena ada pengorbanan. Baik kita tengok dalam hijrah. Apa dia pengorbanan yang dibuat oleh sahabat Muhajirin dan Ansar? Muhajirin geng Mekah, Ansar geng Madinah. Duk dengar ceramah Ma'al Hijrah lama dah, haram tak ketahuan dah tu pun. Ada Pak Long dia belah Kuala Kedah tapi bukan Korea ni ya. Duk dengar ceramah Ma'al Hijrah ni puluh tahun dah. Di antara Muhajirin dan Ansar pun dia tak ketahuan yang mana. Apa dia Muhajirin, apa dia Ansar. Malam ni saya nak bagi ketahuan. Muhajirin geng Mekah hijrah dengan Nabi tu. Ansar geng Madinah. Tu satu lagi utak apa tu? Al-Qajrat. Bukan Al-Qajrat, Aus dan Khazraj. Tu lah Ansar. Dulu mereka berpecah. Islam satukan mereka. Mereka jadi Ansar, golongan yang membantu puak Madinah. Muhajirin, golongan yang berpindah, geng Mekah. Kedua-dua ni adanya pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang menjadikan hijrah ini berjaya. Saya sebut tentang Muhajirin dulu. Pak Long, pengorbanan yang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in buat untuk membawa Islam sampai kepada kita. Nabi hijrah, para sahabat berhijrah, berkorban segala-galanya. Umat yang ada pada ketika itu juga berkorban segala-galanya. Korban ni Pak Long, dia bagi benda yang dia sayang untuk Islam. Dia bagi benda yang dia sayang untuk Allah.
Sebelum nak hijrah, kita sambut korban hari itu. Pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar. Cuba tengok macam mana. Kita tak ketahuan, yang kita tahu sembelih lembu korban. Ni kata masalah orang kita ni. Dia nampak benda yang dia nampak. Yang tak nampak, dia tak mau fikir. Mai korban, dia kira tengok lembu. Yang pertama tahu ni setumpuk apa. Dia kata 850. Tu dia awak yang mahal. Abang dan lembu ni lalu Selat Ormuz. Nampak lagu mana? Masjid kita buat korban tu ni. Buat berapa ekor? 3 ekor. Setumpuk apa? 9. Itu lagi mahal. Standard tu lah 850, 900. Maklum yang duk bicari 600, 550. Allah. Ada lembu hak 550. Besar sikit bila maklum yang lembu tu. Nak buat apa maklum? Biar korang lelaki maklum tu jalan tak larat kencing manis lembu, biar korang lembu tu. Pungkuk muharram tak ada isi. Dia dengan tiang pagar, kadang-kadang hidup belakang tiang pagar, kita tak tahu mana lembu mana tiang pagar. Saya pergi tengok lembu dengan ayah. Tengok 550 tu tumpuk murah dia tengok. Dia kata ni kalau Ustaz nak ambil yang ni 550. Ayah dia kata sama-sama ambil yang elok Allah. Dia buat korban. Saya pun dah tengok 550. Saya tanya Cina tu buat kuih teruk lembu ni, dia berhabak kencing manis. Maklum lembu tu ya Allah. Mau dia nak turun pada lori tu, nak lompat kita tak bagi takut patah. Pi dukung waktu turun lagu tu pun boleh lembu tu. Nak buat natang apa maklum. Lembu kurui hak semelih tu pun Allah Parkinson. Ni saya nak tegur sikit lah. Bukan kata korang ajak nak tegur. Sudah-sudah lah paklong-paklong hak yang duk semelih daripada zaman Tun Razak jadi Perdana Menteri. Dia mula melih zaman Perdana Menteri tu Tun Razak. Sampai lah tak pergi ke orang. Ketak tengok. Bukan tak tengok kot dalam video daripada buah dalam TikTok tu. Ketak. Mata tak nampak. Ketak. Dia pitak tang hidung lembu. Kita pula kata tu hidung ni leher. Boleh pelepah dah kot kau orang muda. Dia kata jangan. Dia kata RM25 sekor. Dia kata dia bayar. Dah lah ketak. Tak nampak pula. Mata seleput. Pitak tang hidung lembu. Bal lembu pun biji mata terbeliak belaga dua. Bukan tang turut dia kata. Hak kawan-kawan lain kena tang lihat bukan aku tak hidung kot. Kita pula kata Pak Long hak tu hidung ni leher. Dia melih-melih lembu tu ribah nu dia. Tagak kali dia orang dia. Hak melih bukan lembu dia. Bagilah hak muda-muda ni pula melih. Dia tengok korban, dia duk nampak tang lembu, dia duk nampak tang setumpuk apa. Dia tak nampak pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Korban anak untuk Allah. Allah minta yang terbaik. Yang terbaik aku bagi. Nabi Muhammad dan para sahabat bukan mereka tak sayang kota Mekah Pak Long. Pak Long bukan kata duduk Mekah nak tinggal Kuala Kedah, nak pergi duduk ke belah lain pun Pak Long tak mau. Kita duduk ke Kuala Kedah ni Pak Long selesa dah. Adik-beradik, rumah, tangga, anak, pinak. Tiba-tiba Mak Long mereka kata kak jom pergi pindah pergi Putrajaya. Mak Long mau? Mak Long? Nak jual peneram tak mana Putrajaya Mak Long? Walaupun tempat lebih hebat Putrajaya, jomlah kak, jangan kata pindah. Anak ajak pergi 4 hari pun dia menggelisah dah. Jom hantar mak balik. Nyawa tak boleh lepas duduk dalam rumah hamba. Awak mak jadi kau mana? Aku tak boleh lah. Ni rumah ni pun tak tahu duduk atas tanah ke duduk atas angin. Nak kata atas angin pun tak. Nak kata atas tanah pun tak. Jom. Mak tak mau lah. Mak nak kena duduk Kuala Kedah cik. Oi. Keluar buka pintu pijak tanah. Masuklah rumah. Keluar pijak tanah. Ni main duduk rumah hampa. Aku nak turun pun tak tahu. Nak pergi tekan lift tu maklum. Buatnya dia lekat. Maklum naik-naik dia lekat. Maklum dapat lagu mana? Hancur habak main kata tak? Larat nak tepik. Buka. Oi, buka.
Siapa nak dengar? Janganlah duk melawak lagu ni. Siapa nak melawak dengan Mak Long? Tak ada orang nak melawak dengan Mak Long. Ha? Kita nak pergi duduk rumah anak Mak Long. Duduk Kuala Lumpur tu. Mati lagu tu ya. Tengok Aita berselerak lagu tu Mak Long. Pi kau tu dia main kau ni. Pi kau tu dia main kau ni. Pakat. Nyawa tak lepas lagu tu. Banyak berik berjalan Aita ni apa? Tu baru Kuala Lumpur. Kalau pinduk Jakarta, macet. Kita mau pergi ke bandara membutuhkan masa. Butuh apa daripada dah ni pun. Nak pindah pinduk Jakarta tu malu. Cakap 2 patah butuh. Cakap 2 patah butuh. Saya dulu masa duk ngaji. Lu ada satu ustaz. Dia ni Indonesia. Dia duk ngajak kelas kami tu. Derah dia pun. Kita membaca ayat membutuhkan tafsiran. Dah kata dia kata tu slow sikit dia kata. Kok kami jawab balik. Kami bukan boleh dengar pokok dia. Hang ustaz tak ustaz. Mak. Saya lu ngaji duduk depan, dia duduk ngajak itu. Membaca ayat Quran membutuhkan tafsiran. Saya pun ni butuh apa? Tafsiran. Dia kata. Mak Long nak pergi duduk bercakap dengan mereka tu Mak Long. Nak sebut pun tak gamak. Nak pindah Mak Long. Lah saya kata tak payahlah. Daripada Kuala Kedah, pindah pergi duduk Godiang tak? Berani pergi duduk Godiang. Jangan tak kenal siapa. Tu baru berapa minit perjalanan. Ni Mak Long nak pindah daripada Mekah. Nak pergi duduk di Madinah. Bahasa Kedah. Nak pergi bangsat di sana tu. Dengan tak kenal siapa, tak tahu siapa. Tapi Nabi Muhammad Pak Long, dia ada cakap banyak. Pak Long tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pak nakan mati, bini mati, duduk tengah sedih, Allah suruh berjalan. Dia cakap banyak tak Pak Long? Ada dia kata Jibril, pi habaq ke Allah dan lasat. Dan sat bagi tenang-tenang apa semua dan sat. Tak ada. Sami'na wa ata'na. Taat. Dengar taat. Pak Long, semangat hijrah tahun ni Pak Long. Arahan Allah. Jangan cakap banyak, lakukan. Boleh ke tak? Macam mana perangai Nabi SAW. Bagaimana akhlak yang ditunjuk oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dengar taat. Kami dengar, kami taat. Cakap banyak dah. Dengar Mak Long. Nabi duk sedih. Bini mati Pak Long. Pak Long. Sedih. Bini mati. Betul ke tak? Awak yang Pak Long nak buat gelak sengit lagu tu. Siapa tak berani? Mak Long. Mak Long. Saya nak tanya Mak Long. Mak Long jawab ni. Saya nak tanya Mak Long nak. Mak Long jawab. Boleh? Boleh ke tak? Ni bukan nak tanya hukum tak, nak tanya pandangan. Boleh ke tak? Mak Long? Mak Long? Awak yang buat muka lagu nak mati tu pasal apa Mak Long? Sabarlah sah. Mak Long? Mak Long agak-agak lah kalau Mak Long mati, Pak Long sedih tak? Agak-agak. Mak Long jawab lah. Mak Long agak-agak Mak Long lah. Ni pun sedih ke tak kalau Mak Long mati? Kasak tak boleh mati tu kasak. Bunyi tu takut. Lembut sikit lah. Mak Long agak-agak lah. Kalau Mak Long piak-pi, lepas sedih tak agak-agak? Mau Mak Long piak-pi, lepas sedih tak agak-agak? Agak-agak? Ha? Dengar Mak Long? Tak dengar? Kuat sikit. Sedih ke tak? Sedih lah Zat. Ambil gamak lepas jawab lagu tu Mak Long. Dia kata sedih lah Zat. Sedih lah Zat apa Mak Long? Dia jawab pula mau mujur. Sedih lah Zat Mak Long. Zat tu agak-agak lama mana? Agak-agak Mak Long lah. Lepas tu lepas menikah lain ke tak? Agak-agak lah. Kuat-kuat sikit lah. Jawab lah Mak Long mau nak jadi apa di rumah lagi ikut suka. Saya bukan nak minta dah. Saya dekat masjid ni.
Jawab mereka lagi. Agak-agak maklum dia nikah lain tak lepas tu? Tak dengar maklum. Agak-agak maklum dia nikah lain ke tak? Nikah. Siapa dia? Laki maklum lah. Mau maklum kenal tak apa. Pak Long, buktikan. Pak Long sedih tak kalau maklum meninggal, mati? Sedih ke tak? Pak Long, marabbuka. Takut ni hanya pada Allah ya Pak Long. Ngaduk takut kat bini kita tu, lepa apa makhluk lagu kita. Jawab Pak Long. Ikhlas ngaduk muhung saya. Mau sedih, mau tak sedih, abang tak sedih. Ngaduk muhung saya. Banyak dah berjasa orang duk muhung saya 3 hari lepas tu mati. Abang betul-betul Pak Long. Pak Long jawab betul-betul. Siapa muhung saya sumpah mati pucuk malam ni Pak Long. Ngaduk muhung. Dengan ustaz lain boleh buat main. Dengan saya jangan. Pak Long bukan agak lah. Pak Long, kalau nak bini Pak Long mati, Pak Long sedih ke tak? 2 orang kan Pak Long nampak. Sedih ke tak? Sedih. Mana tak sedih Mak Long? Kucing mampus pun tuan dia sedih. Tambah bini meninggal. Mak Long yang tak lupa nak appreciate kami. Kami suami-suami ni jenis tak tunjuk Mak Long. Ni panglima ni. Duk kat luar orang cukup takut tengok batu cincin orang seraya dah tak boleh kepak jari. Balik rumah basuh baju. Nah, mau duk kat luar batu cincin tak boleh kepak jari. Balik rumah basuh baju. Macam saya hari tu duk sapu luar rumah, haram budak tu dia buat video, siapa pun tak tahu. Dia naik motor dia berdiri, tahu mau tengok ceramah deras, balik rumah sapu bersama. Haram saya kata. Mujak tak bebel. Lepas tu saya tak pegang dah punya pu. Saya beli blower tu. Oh, lagu tu. Sayang, maklum bukan takut, kami sayang. Sayang. Tak percaya maklum mati tu, tengok. Mau maklum tak percaya lah. Maklum, bini mati, laki ni terbawa ke metik putih tali. Tayak, ya Allah, tayak tu tak ada abang lah Allah. Hampir dulu pada aku. Duk tu mayat duk depan. Hampir dulu pada aku. Anak pun duk merut belakang sahabat apa. Tak ada dah. Tak maaf ni tak ada dah. Tetapi bini dia main duk, kawan dia main duk tepi. Leha janda tu kata kalau hama dia okey lah. Betul ke? Depan mayat tu. Haram tak ada tanam lagi bini dia tu. Dia boleh tanya betul ke? Tak tu lah pok bola kedak belum kan. Bini duduk depan tu. Mujuk bini tak boleh kau ajar tu kan. Sedih Mak Long oi. Macam Mak Long lah kalau Pak Long meninggal sedih tak? Sedih Mak Long nak. Nak cari mana tengah ni? Pengotok. Malak. Melawak tak hati. Duk lawak tu daripada mula menikah habis-habis. Dengan cucu pun hak tu, dengan bini pun hak tu. Pada dia tak, wak keluar gigi wak masuk, wak keluar wak masuk. Habis bini naik meluat dengan cucu pun hak tu. Balik cucu cucu gelak. Tu dengan bini pun betul. Bini kata tak ada lawak lain ke abang. Dia kata wak keluar wak masuk, wak keluar wak masuk. Tak pihak-pihak tua tu maklum. Oi, mati akal. Nak cari balik tu bukannya senang maklum. Boleh jadi imam, mayang. Walaupun asal dengan lohok dia berani hak lain dah. Nak boleh ketu maklum bukannya senang. Jadi imam lohok ngazak. Subuh tak berani takut baca doa kunut ambil doa makan. Kena dah dulu ni hari ketiga kahwin. Pak mentua tolak. Tolak-tolak buat lagu mana nak tukar ni dengan nak tinggal senang. Dah lah kunut jangan baca, subuh jangan bayar. Kunut pun ingat-ingat lagu tu Allahumma hdini nak tukar Allahumma hdina, ingat senang. Tapi dengan pak mentua suruh. Pak mentua pun sebelum menantu tolak, biar aku tolak hang dulu kan. Menantu pun Allahumma hdini fiman. Allahumma hdina fiman hadait. Pak mentua pun amin. Wa'afina fiman afait. Amin. Pak mentua. Watawallani watawallana biman tawallait. Amin.
wa barik lana wa barik lana wa qina adzaban nar. Untuk Abu Heran dia kunut pesen apa pula ni. Sejak tu tak nak jadi imam dah. Pak mentua kata, ni doa kunut lagu mana? Hak ni abah balik Al-Azhar ya tahu abah oi. Hak ni mazhab lain abah, dia bukan mazhab Syafi'i dah. Hak ni mazhab lain. Mazhab apa? Mazhab Tu Uzin. Dia pak dia nama Uzin. Mazhab Tu Uzin jangan mayang subuh punya pak. Hak ni mazhab Tu Uzin punya kunut. Walaupun celaru lagu tu maklum dia mati sedih tak maklum. Sedih. Maklum tak? Sedih. Tapi Nabi Muhammad dah sedih. Allah suruh jalan. Dalam duduk setakma, maklum nak tinggal tempat kita. Saya bagi contoh hak kaya-kaya tu maklum. Mus'ab bin Umair. Biasa dengar nama tu, biasa ustaz. Mus'ab bin Umair. Pak Long jangan tanya harta dia banyak mana Pak Long. Dia punya ladang, dia punya aset, tak payah tanya. Lah, minyak wangi dia, kita tak mampu beli. Umat pada masa tu tak mampu beli. Perfume. Mai Pak Long kau gelar Kedah, dia panggil minyak esen. Misal lama tak dengar minyak esen Pak Long. Orang tua dulu yang minyak esen. Jamaah ni lah saya pergi mengajar. Saya sebut Nabi ni kata dua langkah yang dilangkah oleh hamba yang Allah suka. Yang pertama langkah hamba menunaikan solat fardu. Langkah pergi masjid, langkah pergi surau, Allah Ta'ala cukup suka langkah tu. Maklum tu dia dengar-dengar dia angkat tangan. Ustaz nak tanya lagi, macam maklum nak buat lagu mana? Masjid jauh. Dengan rumah ni masjid jauh. Ustaz, jauh nak pi tak mampu dah kita tua-tua ni. Saya kata surau ada surau pun tak ada. Tu saya kata tu maklum duk mayang tanah. Kami duk pergi menaksah lah. Nak marah orang tua-tua. Tu mayang tanah ada surajah menaksah. Saya kata menaksah pun termasuk lah. Oh hadis tu dia sebut menaksah jugalah. Yalah. Pi lah. Menaksah. Saya sama-sama dengar menaksah tu jadi cerin. Weh legend tu. Bahasa ni aku tak dengar lama dengan dia. Menaksah. Sebablah ini maklum minyak esen. Mus'ab bin Umair Pak Long jangan duk tanya hal lain. Orang tak mampu nak lawan. Minyak esen pun orang tak mampu nak lawan. Saya bagi dengan kadar harga lah Pak Long. Okey, kalau minyak esen saya pakai, contohlah, saya ni, contoh, tak ada pun, seorang ni dia pakai minyak esen, RM25. Kita mampu beli tak RM25? Mampu beli tak Pak Long? RM25. Kita mampu tak nak beli? Perfume harga RM25. Mampu ke tak? Mampu ke tak? Mampu. Kalau minyak esen dia pakai RM50, kita mampu tak nak beli? Mampu tak? Mampu. Ada orang mampu. No, ada brother kita di luar duk jual minyak esen, perfume. Pi lah beli. Tonyoh ke Pak Long. Ni bau ketiak lebih daripada bau wangi. Kalau harga 200, orang mampu lagi tak beli? Walaupun kita tak mampu, tapi ada tak orang mampu beli sebotol 200? Ada. 800, ada orang mampu lagi tak nak beli? Coca-Cola Kedah ni, ada lagi tak? Ada lagi tak Pak Long? Okey, kalau satu botol harga RM238,000. Pak Long, wangi Pak Long, tak ada spray wangi lah. Hak kita ni spray wangi keluar rumah hilang. Dia tinggal dekat, bukan tinggal belakang, tinggal kat ruang tamu. Spray tak sanggup lah. Kita ni haram tak wangi, tak mana pun. Hak lepas 3 kali cerak ya 4 hari wangi. RM238,000 harga. Mampu beli tak? Mus'ab bin Umair, standard tu Pak Long. Standard tu. Tu nak habak kata tak boleh lawan tu. Kalau dia lintas minyak wangi dia, orang tahu ni Mus'ab.
Yang pertama brand, yang kedua wangi tu orang jangan pakai. Sebab apa? Antaranya sebab mahal. Sebab apa maklum? Sebab mahal. Kita ni duk pakai ni orang tahu dah bau ni. Macam maklum orang tahu dah. Ni bau ketiak. Jenis bau pek-pek ujung ketiak dia. Bau pek-pek ketiak ni bau macam dia ada masam campur pek. Ujung tu dia bau pek tu. Oi, ni ketiak ni ya. Menatang ni punya padu bau ketiak ni. Tahu dah maklum, wangi tahu dah. Tiba-tiba dalam kaya lagu tu, kerana hijrah, dia tinggal kekayaan, dia korbankan kemewahan. Susah dia sampai tahap mana maklum? Di Madinah, di Mekah, dia kaya punya tahap lagu tu. Sampai di Madinah, dia punya susah. Kain nak kelumui mayat dia pun tak cukup. Tutup kepala, kaki terselak. Tudung kaki, kepala terbuka. Korban maklum kekayaan demi Islam. Korban demi Islam. Maklum saya dengar tak? Abdul Rahman bin Auf. Saya dengar maklum. Kaya demi Islam. Pergi ke Madinah, bina balik kekayaan. Tinggal habis harta benda di Mekah. Abu Lahab, Abu Jahal and the gang tahan kekayaan, kemewahan, harta benda, aset yang dibina daripada kekayaan bumi Mekah, jangan bawa pergi ke Madinah. Tak apa, hampa nak harta aku, hampa ambil. Jangan halang aku bersama dengan Rasulullah. Lepas tu ingat mau halang harta, dia tak pindah. Orang lagu ni dia bukan fikir harta maklum. Bukan dia fikir kepada harta, yang dia fikir adalah Islam. Kaya maklum. Batu Ahlu Sirah kata, kalau kekayaan ni dia bawa keluar daripada bumi Mekah, lumpuh ekonomi Mekah. Bukan lagu kita maklum bawa keluar duit bank tak heran. Ada orang bank heran, pujuklah, janganlah tutup akaun dengan kami, janganlah bawa keluar duit dengan kami, sekali kami kena jawab macam-macam, bersepa-bersepa. Tu kalau duit banyak. Mau tara kita bank tak ada heran. Ni saya main nak tutup akaun. Dia tanya pula nak tutup ke semua kan? Nak tutup satu dua. Dia kata nak main tutup bila ke semua. Hat tu tinggal RM12. Hat nak buat dua tinggal RM14 3 kupang. Tutup pergi ke semua lah kami. Mu tak mana jauh nak audit dia kata. Belum. Bank jenuh minta maaf. Pergi jolok duit tak keluar. Bank minta maaf baki tak mencukupi. Lepas tu dia buat semang kemas. Dia kata lah ekonomi teruk lah. Bank tak ada duit dah Ustaz nak bagi ke kita. Bukan bank tak ada duit. Hang tu tak ada duit kat bank tu. Bank tu ada duit ya. Orang lain jolok semua dia terajang keluar duit. Hang dia minta maaf. Pasal hang tu tak ada duit. Tu pun sembang. Saya nak tanya kepada Pak Long lah. Kalau malam ni soalan ditanya, diaju malam ni. Apa yang kita korbankan untuk Islam dekat hari ni? Saya nak soalan ni kita tanya. Saya tanya diri saya. Pak Long tanya diri Pak Long. Mak Long tanya diri Mak Long. Setakat hari ni 23 Jun 2026, apa yang aku dah korbankan untuk Islam? Mak Long, hari ni kalau tanya masa kita 24 jam, berapa jam dalam sehari yang kita korbankan untuk Islam? Islam hari ini kita hidup di negara Malaysia ni maklum Pak Long. Alhamdulillah kita tak macam negara lain yang kena berperang untuk Islam, yang kena mati untuk Islam, yang kena hilang anggota badan untuk Islam. Kita di Malaysia ni alhamdulillah tak sampai tahap tu. Saya nak tanya maklum Pak Long hari ni, masa kita untuk Islam berapa minit kita bagi sehari? Saya tak mau tanya berapa jam, berapa minit? Ada tak maklum buat kerja Islam sehari 2 jam? Maklum mengajak orang tentang Islam. Mai ni lah nak abang nak terang tentang Islam. Ada tak kita buat? Tak ada.
Kita semua ada social media. Kita semua ni ada social media. Ada TikTok. Maklum ada TikTok tak maklum? Ada TikTok tak? Ada. Apa yang maklum upload dalam TikTok maklum? Yang orang boleh tengok akaun TikTok maklum, orang faham Islam. Tak ada. Yang maklum duk update anak Abi Abadi bercerai. Apa faedah dengan kita maklum? Dia nak bercerai, dia bercerai lah. Yang kita duk kalut sangat nak ambil tahu pasal apa? Tu rumah tangga dia. Biar dia fikirlah, biar dia. Kita pun duk kalut ni untuk apa? Kita kongsi tentang anak dia bercerai. Apa kebaikan untuk Islam hari ni kita dapat? Ada orang maklum semua ada geruk kan? Geruk hijau. W hijau tak ada sebut lagi ni, dia live TikTok ni dia sensitif. W hijau. Apa dia? Asap tu. Asap. Kita perlu apa maklum? Yang maklum duk bubuk. Portal selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini lebih baik belah. Serupa tong sampah telefon kita. Pukul sebelah duk boleh cuci WhatsApp dia. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya doakan. Tu hari-hari. Lah ni maklum apa yang maklum berkongsi. Ni malam ni saya main ceramah. Apa yang maklum boleh kongsi dalam sosial media maklum? Apa yang Ustaz Usam ceramah malam ni? Poin yang pertama begini. Poin yang kedua, ni dia daripada ceramah Ustaz Usam. Yang pertama, Islam memerlukan pengorbanan daripada setiap umat dia. Kurang-kurang orang baca dapat 2 poin pun jadilah maklum. Bukan Pak Long tak ingat ke semua. Kau ada yang cakap malam ni Pak Long. Walaupun Pak Long ni tak ada apa malam ni wak mai. Yang Pak Long ada Allah dan Rasul ya. Buku pun haram tak ada. Pen pun haram tak jumpa. Hak Pak Long wak mai 2 biji peluru 1 piston. Bukan Pak Long ni benar teruk sangat. Sampai tak ada 1-2 benda Pak Long. Ingat dia dah. Mesti ada hang benak tak mana pun dapat juga 1-2 benda. Balik share dah dalam sosial media. Ustaz Usam malam ni ceramah cukup panjang lebar. Antara intipati yang dapat kami kutip apa dia? Pertama, padang Pau ada darian darat. Jadi apa tu? Yang kedua, darian Teluk Haji Dolah kan. Jadilah. Tanya diri kita, apa yang aku buat untuk Islam hari ini? Nak mengajar, tak mampu Ustaz. Nak mengajar apa? Pompang lagu Ustaz. Maklum, update. Maklum tengok, belilah satu kitab terjemahan hadis-hadis mana. Okey, perkongsian hadis Nabi hari ini. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda. Maklum taib. Maklum. Jangan duk kira orang like. Kadang-kadang orang dah tak like pun. Tapi mereka baca. Kalau 100 orang baca posting maklum. Maklum seumpama mengajak 100 orang dah itu ni. Banyak mana pahala kita dapat untuk Islam. Tapi kita tak buat. Yang kita tahu memang bohong. Pulih rokok daun tu. Semua orang tak betul. Dia seorang yang betul. Di kedai kopi yang ni dia pintar. Kopi orang bayar, roti canai orang belanja. Saya memang pandai. Mau ajak dia pergi minum ayak menyedia. Aku nak minum boleh duit tak ada. Menyedia. Dia ni makan ayak. Jom aku nak makan ayak tak apa duit. Duit. Buat gelak cukup tak guna. Betul. Sekarang nak darah cemeh lah. Ada ni, di Kuala Kedah dah. Saya dah buat kajian dah, 2 orang. Bila lepas tak main lah ni. Cara dia jawab tu, dia cembok gelak tu kerana nak tutup hati kita semua tu. Habis main subuh kita tak jom berkayak. Aku boleh, habis duit tak bawa. Jomlah kami belanja. Lagu tu tak apa. Haram nak tanpa pun tak bawa. Daun rokok tu hak kawan. Temakau balik hak kawan.
Later hak kawan, pi haram tak ada apa, balik later dah 4 dah maju. Cucuh simpan. 4 later. Itu dia balik, dia kata murah semua lah rezeki orang yang subuh ni. Dia kata later 4. Dah duk belah hak kawan, mau tak murah. Cucuh ni pintai. Dia bukanlah gotoh. Dia memang pandai. Dia lah godak, bukan gotoh. Haram ni tanpa pun tak buat maklum. Dia punya memang pandai lah gotoh. Dia tak maklum. Betul tak? Siapa dia tu? Laki maklum. Habis masa Islam apa? Apa yang Islam dapat? Ni saya nak abang. Bukan tak boleh. Duk pergi menyemang mohong tu. Pi lah Pak Long. Tapi agak-agak lah. Korang-korang dah sikit masa tu. Korang-korang dah sikit masa. Kalau dulu waktu muda 4 jam. Lah 40 minit sudah lah. Baliklah. Tangpi tu kena pi. Mau tak pi mampu. Saya bukan nak suruh Pak Long jadi malaikat. Nyemang mohong sikit-sikit dah lah Pak Long. Jangan sikit-sikit mohong. Dembang bagi Allah nak hibur. Ni semua benda dia reti. Yang tu dia tahu, yang ni dia tahu. Ulah bak selak hormah macam dia sehari 14 kali lintah. Dia minta rokok daun. Dia selak tu. Dia buka, dia ketik tu rokok daun. Rokok daun dia ketik kot tu, rokok skrip dia ketik kot ni. Ni Pak Long ni. Ni saya nak bagi ijazah amalan isap rokok ni Pak Long. Pak Long ambil lah sanad ni. Sanad ni saya ambil daripada Tok Dui kan. Sebab apa? Dia rokok daun dia ketik kot tu. Sebab dia nak pintai ni. Dia kemut tapi dia pintai. Dia ketik kot tu. Duk ulah bab selak hormah tu dia kata dia bukan lueh mana pun. Oh boy. Ni hijrah aku yang pertama tu ni. Hak lain tak boleh buat, hijrah lu perangai tu. Balik mai lah. Buat kerja agama Mak Long. Boleh Mak Long? Saya nak tanya lah umur Mak Long berapa? Agak-agak Mak Long umur Mak Long lah berapa? Cara kacamata saya duk suluh ni. Kau sebut tua nampak macam korang ajar. Ranum. Ustaz saya Allah irham Ustaz Mahyudin Harun. Ngajak kelah Arab tu. Dia tak bagi kami sebut orang tua-tua. Dia kata bunyi macam korang ajak. Tu saya kata tu nak sebut apa Ustaz? Dia kata sebut ranum. Saya dalam kepala kata tu lagi korang ajak. Dia kata siapa ranum Ustaz? Dia kata pelam kalau ranum. Nak luruh bukan kena piduk kait apa. Anggar rabat banyak sikit. Luruh dah lagu tu. Dia kata. Mak Long, saya duk tengok Mak Long bila pakai spek mata ni nampak 50, 60 betul. Kalau saya cabut lagu ni nak darah ke semua? Berapa duk ngaji UUM belakang bubuh ni Mak Long tok lepas. Saya nak tanya Mak Long lah, umur Mak Long 5-60 ni. Kira apa dah? 9 suku dah. Kita mula tadi berkira apa? Kita mula tadi kira apa? 8 suku. Ni sejam lah. Kan? Kalau ikut payment sejam kan? Jejak boleh ke belum? Nak berhenti kira apa? Kira apa Mak Long? 11 oi. Bayak mu dekat 9 suku kan. Nak minta bukan 11. Mampu Nah Mak Long. Siapa suruh ceramah Pak Long, Pak Long telok kebah ni tak payah dah Pak Long. Besi lah sampai telok kebah dia kata tak. Mocat lama. Jadi rumah Pak Long Taiping tu. Dia duduk orang tu saya ceramah, dia senang tu. Malam tu saya hayul sejam 45 minit. Mangkit-mangkit dia tuai jatuh. Dia tuai mangkit dia jatuh. Saya nak tengok. Dia tuai mangkit dia nak abah. Dia mangkit pergi pegang. Dia pergi mana belum? Belayak. Sebut tu dia nak, memang dia nak kencing semua tu. Belayak. Saya pun tuntun dia bila saya kata awak ni kebah kaki lah. Bukan dekat kaki dengan telok-telok mau kebah bukan rasa apa dah ni. Hang bersyarah lama sangat. Di malam ni demi nak menjaga telok-telok Pak Long agar tak kebah. 9 tengah kita berhenti. Mak Long, gelak apa gelak? Sebut telok gelak Mak Long. Saya nak tanya Mak Long lah, umur Mak Long 60-70 ni. Saya nak tanya Mak Long, berapa orang dah? Mak Long tanya diri Mak Long. Soalan saya nak suruh Mak Long tanya diri Mak Long. Mak Long tanya diri Mak Long. Soalan ni apa dia?
selama hidup 50-60 tahun yang kita hidup ni, berapa orang dah yang boleh faham Islam dengan kita? Berapa orang dah yang masuk Islam atas tangan kita? Kalau kita balik di akhirat, kalau Allah Ta'ala tanya, umar orang an amrihi fima afna. Tu Imam Tirmizi habaq di antara soalan yang kita nak kena jawab di sana. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki hamba Allah ni takkan berganjak walaupun setapak ke mana-mana. Hatta yus'al, sehingga mereka ditanya oleh Allah an amrihi fima afna. Umur aku bagi dulu, habis kau mana? Jangan duk syok umur panjang kan maklum. Panjang umur bercucu pun dah benih. Tak mati-mati lagi orang tua ni. Kerajaan pendek pening nak biar pencin. Panjang sungguh. Menyanyuk apa semua. Taik dengan bengkang haram tak ketahuan lah. Maklum. Dia mula-mula nyanyuk lu, dia main masjid, main dengan bini dia, balik dengan bini kawan. Tu mula-mula dulu. Pergi masjid dengan bini dia, balik dengan bini kawan. Sampai di rumah anak terkejut, ni abah buat balik kat mana pula? Mak. Dia kata abah ni bini orang masjid tu. Tengok Allah hampir hantar dah, dia kata. Anak hampir hantar. Lepas tu dia mula kuih zakat, pergi dengan motor dia, balik dengan motor kawan. Ni kuih zakat. Lepas anak tak pergi lah. Lah take dengan bengkang pun tak ketahuan lah. Dia tengok take, dia kata bengkang ni lembek basi kot. Dia tengok bengkang, dia kata tik keras, dia kata korang minum air. Nyanyuk. Umur panjang ni maklum, buat mendatang apa motor meter tu? Betul ya tak? Saya nak tanya maklum nak tak umur panjang? Maklum nak umur panjang kan nak umur pendek? Mari kita doa malam ni maklum, berkat amal-amal malam ni. Amal malam ni kat 14,000 orang ada ni. Semua pakai amin berkat. Saya nak tanya maklum ni dulu. Maklum. Oh maklum oi. Dengar tak saya cakap ni? Awak ni buat muka cengih lagu tu pasal apa? Maklum tak payah dia buat muka cengih, saya bukan nak takut. Dengan bini saya pun saya tak heran tak dengan maklum. Saya nak tanya maklum nak umur panjang ke pendek? Maklum? Nak panjang ke pendek umur? Pendek? Panjang? Panjang. Semua nak panjang? Setuju? Ni kita nak doa ni. Nak panjang kan nak pendek? Panjang. Abang Azad nak panjang mana? Cu abang Azad kita nak doa. Bubuk lah apa-apa pun kita nak doa. Panjang mana nak? Lah umur maklum saya kata lah 5-60 boleh ke nak? Boleh lah nak? Kita doa lah minta Allah panjang lagi 200 tahun mau. Mau maklum. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan majlis malam ni, kau panjanglah umur maklum ni. Hak duk jaga, hak duk lena tu, bagilah umur panjang. Bagilah mati umur 580. Mau maklum? Tak mau? Tak saya nak panjang. Tak mau panjang tu? Pendek sikit. Ya Allah, ya Tuhanku, pendek sikit. Bagilah maklum ni mati hari Sabtu ni, ya Allah. Pendek. Mau? Pun tak mahu. Tu maklum nak mana? Nak buat apa kalau umur panjang maklum tapi tak ada manfaat untuk Islam, tak ada manfaat untuk akhirat? Setuju ke tak? Setuju belum? Kuih tua, kuih jahat. Masa muda-muda lu dia tak tikam mekok, dia metua pala pun dia tikam mekok pun dia tikam. Kuih zakat orang tua ni. Masa muda-muda tu dia cakap isap okot daun dan metor dengan vape pun isap. Vape pula bukan hak biasa, hak mushroom. Hei, isapkan. Kan tuan ni. Sekali seduk mabuk 40 hari. Lu siapa dia? Umur kat 70 lah. Nak buat apa? Kalau masjid pun haram tak pernah main. Nak buat menentang apa? Hidup panjang masjid pun haram tak pernah main. Nak buat menatang apa? Macam masjid tuan-tuan ni saya bukan nak kata tapi nak habak lah. Tak ada alasan kalau tak boleh nak main.
Tanya Mak Long awak tak main, Pak Long awak tak main masjid. Allah tak nak langkah tu lah. Langkah nak tanpa masjid ni tangga pun haram tak ada. Mau main dengan kursi roda tu lunsak daripada situ tu. Mau tak jaga break tempat tu imam. Kalau masjid lain kot lah anak agah tangga. Tak main. Macam masjid lain tangga sampai 7 maklum dia tak? Allah. Dah lah maklum pun jalan pula. Kau bewak masuk petak dah kebahat tu. Karung zat gitar. Dia tak? Lah masjid ni tangga apa haram tak ada. Alasan apa hang tak mau main? Melengkah hang tu mana? Tu je betul-betul jawapan. Awak tak pergi masjid. Dah kita macam ni nak kata tak kena ni. Tak kata tak kena. Hang tak duk kata apa lah. Tu cara jawab tu semua nak bagi alasan. Hang nak kata apa? Saya ni masalah tak ada apa. Cuma tu lah masjid kita. Dia mula nak cari pasal. Hang nak kata apa? Dah nak pergi bilik yang tu lah. Nak kencing tu. Hang kencing je tiap di rumah. Nak kata lagu mana? Hang pun memang kaki kencing. Nak kata apa? Nak kata hangat, sejuk. Saya dulu surau saya maklum ngajak maklum tu saat dia main, saat dia tak main. Kuliah Muslimat pukul 3 petang. Saat dia main, saat dia tak main. Tanya dia awak maklum saat main, saat tak main. Itulah nak kata tak kena, tak kata tak kena lah. Alah maklum kata saya nak dengar. Surau ustaz tu lah Allah hangat lagu nak pangsan. Boh ekon sejuk maklum tak ada petik sejuk dah. Dia main dia tak main, dia main dia tak main. Lepas tu tanya pula maklum awak tak pergi pula. Allah sejuk tak pergi kencing tak dah dia kata. Alasan. Kenapa hang tak pergi masjid? Salah dia ustaz, masjid kami tu ustaz. Dia bab pengimarahan dia Allah. Kuliah tak ada. Okey, tak apa. Buat masjid buat kuliah. Pun haram tak main. Siapa yang hang tak pergi? Tak tahu ustaz tu lepas panggil ustaz mana dia pergi kutip tang traffic light mana, tak tahu dia mengajar. Dia mengajar kita tak faham tu. Haram tak tahu belakang apa. Duk carinya tu daripada awal sampai habis kuliah tak jumpa. Maka bergantung kepadanya. Nya tu nya mana tu? Nya tu kembali kepada ustaz tu cari tak jumpa kan? Tu yang dia tanya tu. Tak apalah malam ustaz tu hang tak payahlah main hamil lah malam ustaz lain. Tak boleh ustaz ni yang tu saya tengok tu ni hampa panggil ustaz mana ceramah mak hijrah. Dah orang kata kat orang. Tu hang tak pergi mana tu? Aku memang tak suka dia tu. Serius aku abang, serius aku tak suka dia tu. Sebab dia ceramah dia duk kata kat orang tak apa, hamil malam ustaz tak kata kat orang tu ngajak. Ada malam ustaz tak ngajak tak kata kat orang, ustaz mana ustaz tajwid. Tak kata kat siapa. Mau nak kata pun mak dengan izhar dua tu duk kena kata daripada awal sampai habis. Ustaz tu ngajak dia mai tak? Dia tak mai. Sebab apa? Bukan punca apa. Hang tu yang malas. Puak masjid ni tak tahu nak buat lagu mana dah. Duk kerja sambung menara bos speaker Syurat agung tambah menara. Kita nak buat menara bagi tinggi sikit lah. Untuk apa tu Timur Murdi? Kita nak pasang speaker tu. Dia derah sikit lah bangkut mereka dengar tu mereka main. Tak payah. Puak tak mau main bukan dekat hang tukar speaker, hang tarik wayar speaker pergi buh kat rumah mereka pun. Hang banglah sehari 5 kali tak main datang ni. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul hang nak cerita kata hang nak korban untuk Islam, hang nak korban masa pun. Maklum, yang kedua saya nak tanya maklum. Tadi saya tanya korban masa untuk Islam. Kita rasa dah kita fail. Lah ni kita ambil yang kedua. Korban ni
harta benda duit ringgit untuk Islam? Ada. Saya nak tanya Pak Long, berapa kupang? Bukan berapa ringgit, berapa kupang Pak Long bagi sehari untuk Islam? Pendapatan Pak Long sehari berapa? Saya Ustaz, RM50 sehari. Berapa kupang untuk Islam sehari hang bagi? Hang tak boleh bagi 3-4 kupang sehari untuk Islam. Dah hang tak boleh mengajak orang tentang agama. Dah hang nak pergi mengaji pun malas. Lah ni hang bantu sat orang hidup mengaji agama tu. Kok dalam kampung hang ni ada budak-budak yang mak pak depa korang berkemampuan mengaji agama, bantu. Ni hang duk mengaji di mana lah ni? Saya makcik Mahat Tahfiz. Makcik lu Mahat Tahfiz. Hang duk pi hafal Quran dekat Mahat Tahfiz tu nak? Ya maklik, saya duk hafal Quran. Lah berapa juih dah hafal? Saya baru nak masuk juih ke-8. Lalu saya bisa jumpa satu budak di Sungai Petani, kecil je. Dia jah 2, dia 3. Kepala dia besar kepala lutut Pak Long bukan dia besar mana. Saya pergi baca khutbah. Lepas tu dia main bersalam dengan saya. Saya tanya dia, adik mengaji mana? Ma'at Tafiqah. Ya. Allahu Akbar. Berapa juih dah adik apa? 30. Subhanallah. Umur berapa tahun? 8 tahun. Masya Allah. Kepala dia pakai serban tu besar ni daripada lutut kita. 30 juih dah Pak Long. Malu saya. Ustaz dia pemain salam dengan saya salam dengan ustaz dia, sepeluk ustaz dia. Tahniahlah ustaz, berjaya didik budak umur 8 tahun ni. Baru 8 tahun 30 juih dah hafal. Ustaz tu kata, dak ustaz, dia baru hafal juih ke 30, dia start daripada belakang. Haram sama budak ni. Jarang aku terkenal dengan budak sekolah rendah ni. Kering dia buat. Hafal berapa dah dia? 30 juih. Padahal dia baru hafal juih ke 30 maklum. Dia start daripada qul a'udzu birabbin nas naik ke atas. Bukan daripada alif lam mim turun ke bawah. Qul a'udzu birabbin nas naik ke atas. Orang ajar dia budak ni. Maklum hafal Quran tak? Tak. Maklum hafal Quran tak? Tak. Carilah orang yang hafal Quran. Hang duk hafal Quran no. Maklum bantu dia ni hamal lah no. Tiap kali yang balik mai rumah mai jumpa makcik nak. Maklum nak bagi tak banyak kat hang sehari 3 kupang pergi ngaji agama. Sehari 3 kupang. Maklum Pak Long dengar pun dah telak. Bukan sehari RM1, sehari 3 kupang. Boleh tak maklum bantu agama sehari 3 kupang? Mampu tak? Siapa abang yang kata tak mampu nak bantu agama sehari 3 kupang? Sebulan baru RM10. Ni hang duk mengaji agama ni nak ambil mai balik mai ambil kat maklum sehari 3 kupang maklum nak bagi, maklum nak bubuh dan tabung tu. Sehari 3 kupang, sehari 3 kupang, sehari 3 kupang. Sebulan RM10 ambil kat hang. Pak Long bayangkan budak ni Pak Long bagi sebulan RM10 mengaji agama Pak Long. Sebulan RM10 dia mengaji agama. Dulu dia nak ngaji, mak dia tak mampu, pak dia tak mampu, tok wan dia tak mampu. Pak Long bantu sebulan RM10. Budak ni mengaji agama Mak Long, dia boleh jadi ustaz. Mak Long bagi dia mengajar seorang kan. Dia jadi ustaz. Dia mengajar pula 40 orang budak dia. 10 orang pula jadi ustaz daripada dia. 10 orang tu pula mengajar pula nanti 400 orang. 200 jadi ustaz mengajar pula. Kerana ilmu dia, Mak Long taja dia mengaji. Mak Long makan sampai mati, sampai kiamat baru habis. Sebulan RM10. Tapi orang kita boleh buat tak? Boleh buat. Bayar Isra sebulan berapa puluh? Untuk akhirat, untuk agama Allah, sebulan RM10 tak boleh. Isra, top up telefon. Saya bukan nak kata tak boleh. Tak, buatlah. Cuma nak tanya tu, tang mana agama Allah dalam hidup kita? Adakah Islam lebih rendah daripada Isra? Adakah Islam lebih rendah daripada Netflix?
Lena lah. Cuba fikir tengok saya nak abang ni. Adakah Islam lebih rendah daripada wifi? Adakah Islam lebih rendah daripada rokok? Nak isap, you punya pasal lah. I tak mau cakap apa-apa. Sekali I kena maki dengan you all. Bak rokok ni Pak Long, isap lah. Ada yang Ustaz, hukum isap rokok ni apa? Harus, saya kata. Oh, dia kata ni duk haram-haram. Ni baru bagus harus. Tapi ada cara, saya kata nak pergi dia harus. Lagu mana Ustaz? Isap saja, tapi jangan cucuk. Isap lah. Dah ni cerita abang cucuk. Tu hampa tanya orang lain lah. Bukan hang tak tahu. Bukan hang tak tahu abang tu. Dia tak. Dia tak belum. Ikut suka hang lah. Mau hang nak pegang makruh, hang pegang dah makruh. Mau orang hang tak isap, dia pegang haram. Macam saya. Saya tak isap rokok. Kalau orang tanya saya, haram. Tapi geng ada isap lah. Haram. Dia tak isap. Pergi tanya ustaz isap rokok pula. Dia akan kata makruh. Ilah ikut suka lah. Saya tak mau duk berkelik babak rokok. Mau nak isap, mau isap. Mau tak mau isap, mau tak payah isap. Mampu kat mau lah. Ada saya ceramah di Pulau Pinang. Ni dia cucu depan kita. Saya nak tanya ustaz, lepas ceramah. Betul-betul hukum isap rokok ni apa dia ustaz? Bila dia isap? Saya kata yang saya duk baca dah ulama-ulama duk kata haram lah. Bila isap, lepas haram dia kata isap. Nak kata apa kat dia? Lah ikut hang lah. Saya tidak mau ada sengketa dengan geng rokok. Sebab ramai penyokong saya geng isap rokok belum. Cuma saya nak tanya, rokok sebulan berapa? Sebulan tengah 200 tak? Bukan untuk Islam RM10 tak boleh bagi ikut sebulan Islam. Cuba fikir tengok. Daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita, berapa yang kita bagi untuk agama dia? Pak Long, saya nak abang ni, saya nak konti dah. Jadilah Pak Long. Saya pun tahu dah Pak Long ni pun daripada lutut ke bawah tu bukan kata apa dah Pak Long eh. Pergi duk tumbuk tumik dah saya duk nembak ni. No, Mak Long no. Saya ceramah di Pulau Pinang, Mak Long tu teriak tengah saya ceramah. Kayak meleleh yang betul. Saya kata ya Allah Husam, hang ni hebat lah. Hang boleh ceramah orang gelak, hang boleh ceramah Mak Long tu teriak. Saya tanya Mak Long teriak insaf ke? Ya, tarik garung dia kata. Jadi saya tak maulah benda tu berulang di Kuala Kedah malah ni Mak Long. Demi nak menjaga Mak Long sebelum tarik mengkarung saya nak berhenti. Saya nak cerita lagu ni ya. Bab Islam ni Pak Long. Saya di Kedah ni, saya sebagai pengerusi pertubuhan gabungan institusi tahfiz pondok dan ilmuwan sunni negeri Kedah. Saya sebagai pengerusi. Maklum Pak Long tahu tak, selepas COVID-19 satu fenomena yang berlaku yang membimbangkan, yang saya rasa bimbang. Apa dia Ustaz? Bimbang. Sekolah-sekolah agama, ma'had tahfiz, pondok-pondok pengajian Islam ni sangat berkurangan sambutan daripada orang ramai yang menghantar anak-anak untuk mengaji agama. Bahkan selepas COVID-19 ni boleh dikira terlalu banyak dah pusat-pusat pengajian Islam yang gulung tikar. Sebab apa? Sebab budak-budak tak ada. Saya boleh tunjuk di Al-Ustaz ni ada 1-2 tempat. Yang dulu ada 20-30 orang budak-budak. Lah seorang tak ada. Bungkui. Ada tempat yang dulu 40 orang budak-budak. Lah tinggal 6 orang ya. Ada pondok Pak Long, orang kampung wakaf tanah. Orang kampung pakat gotong royong buat bangunan, bagi dekat satu ustaz yang mengajar. Tutup COVID hari tu ni, buka balik budak-budak kuih korang. Lah tutup pun kuih pondok tu. Dengan ustaz tu pun congek. Nak mengajar siapa? Saya bila duk tengok benda ni, saya tanya pada diri saya, nikah zaman dia yang Nabi kata Islam datang secara
Secara dagang, terasin. Balik pun cara. Adakah ini zamannya? Mai 2-3 orang ustaz-ustaz ni jumpa saya itu. Dia kata, "Ustaz, kami ni tak mampu dah nak jaga mahat-mahat ni," dia kata. "Untuk nak teruskan wakaf orang ramai ni, kami nak serah kat ustaz dah. Ni mahat-mahat kami ni ustaz tolonglah buat." Saya kata, "Oh, tak mau. Saya sendiri pun Pak Long ada 3 pusat pengajian yang saya duk jaga. Pra-tahfiz, mahat tahfiz, pondok orang tua-tua. Tu pun campur semua kat 200 orang budak-budak. 200 orang pelajar. Orang tua-tua, budak-budak. Kat 200 orang lebih pelajar. Tu pun saya tak mampu nak jaga dah." Kita ni kalau tak buat sesuatu Pak Long, pakai bungkus habis pusat-pusat pengajian Islam ni. Sebab apa? Adakah orang tak berminat? Bukan semata-mata tak berminat. Tak mampu nak hantar anak-anak pergi mengaji. Tak mampu. Yuran 200, 250. Sekolah agama ni kalau tak ambil pun bukan ada bantuan apa. Harap ke yuran tu lah. Harap ke derma orang ramai sikit. Tak mampu. Mak bapak nak hantar tak mampu. Siapa nak mengaji agama belum? Zaman saya buka tahun 2010, 2011 dulu ni. Ni dia. Sampai nak metak anak atas tangga mengaji agama. Saya kata tak mampu ambil lah. Bukan tak kat sekolah agama. Pak Long di masjid pun tanya lah orang masjid. Kuliah pengajian agama sebelum Covid ramai. Lepas Covid orang kurang. Semayang berjemaah kurang. Kalau kita tak ambil inisiatif membantu budak-budak mengaji agama ni Pak Long, kita. Sebab tu saya kata tadi ni, cek tengok kot dalam kampung kita ni. Budak ni duk mengaji agama, mak bapak dia pun bukan ada kerja apa. Nah, mai ambil 3 kupang sehari bagi, pergilah mengaji. Kutip kot dalam keluarga kita, kita ada anak, kita ada menantu, boleh tak apa bagi kat mak sebulan RM5? Anak kita 5 orang, campur dengan menantu, dah 100 dah. Kita pula bagi RM10, RM110 bagi kat budak tu nah. Kalau mak dia duk bayar yuran 250, lah tinggal 150. Bantuan kita untuk orang mengaji agama. Cucu kita tak mengaji agama, anak-anak kita tak mengaji agama, kita pun tak mengaji agama. Apa dia yang nak menjadi sedekah jariah ni? Kalau Mus'ab bin Umair, kalau Abdul Rahman bin Auf, kalau baginda sallallahu alaihi wasallam susah demi Islam, kita lah maklum apa dia yang kita boleh buat untuk Islam. Tu yang pertama, pengorbanan. Saya kata ada 3 benda tadi kan. Mau gagah lagi 2 maklum, syahid belakang. Ni pun maklum macam-macam dah. Sat kaki kanan duk atas, kiri duk bawah. Sat kiri duk atas, kanan duk bawah. Lepas tu maklum lagu tahiyat awal duk mengkit tengok saya. Lepas tu duk lagu tahiyat akhir saya nampak maklum. Saya nampak segala-gala pergerakan semua ni. Cuma mulut saya tidak berkata-kata. Saya tahu. No Pak Long no. Haduk mai ni vitamin mu kurang belaka dah Pak Long. Haduk mai ni pun Pak Long oi. Ha, kunyah cendol pun tak putih dah. Jangan nak pergi duduk kerat buah jeri ni, buah petai. Cendol pun kancik tak apa nak putih dah haduk mai ni pun. Betul tak? Gigi tak ada duk belaga guzi ya cendol tu pun. Kalau makan buah petai dengan buah jeri jadi bola futsal lah mulut. Kokak kanan dia swing kiri. Pepak kiri dia swing kanan. Lalah gol bila lagu tu ya Pak Long. Masuk sebiji tabik balik pun sebiji tau. Hatman ni Pak Long no. Jadi ustaz hampa-hampa ambil lah ustaz ni pun. Bersyarah sampai sahabat tak ada kiamat dah. Ustaz-ustaz ni pun jangan lama sangat. Pak Long tu pun Allah kaki tu macam-macam bersemut. Dia tak keluar tak gini ke tepi ni dia dah hawis ni patah awak din. Darah tak turun ke tak? Hak main ni pun. Hak nak berjuang ma'al hijrah ni pun. Fighter ni pun tunggu nak expired date dah. Sebab lagu nak Pak Long.
Nak buat lagu mana? Kita nak marah tak apa. Nak marah budak-budak muda tak main. Paklon muda-muda dulu berharap tak main. Ni dekat-dekat ditidurkan COVID itu yang baru main balik ni. Dia kata aku tak boleh dah, aku kena tinggal mujur tak piak lah itu ni. Dia kata tidur lah, tunggu tak jalan ni. Jadi cukup lah dekat tu maklum lah. Jadilah maklum. Mau maklum nak dengar lebih, buka YouTube dengan TikTok. Sama ya maklum, sama ya. Nak sama ya maklum balik. Jadi saya pun tak mau nak bercakap lama maklum. Tapi jangan duk mengkit lagi. Saya ada nak edak satu doa kat maklum-maklum malam ni. Saya nak edak satu doa kat maklum-maklum malam ni. Doa untuk melembutkan hati. Maklum ada tak kat rumah ni bini ketegak. Maklum kan? Laki ketegak. Anak-anak ketegak. Lagi siapa lagi ketegak? Cucu ketegak. Lagi siapa lagi? Maklum, paklum, niri ketegak. Ada apa? Dia main mengaji, dia bantah lah. Ketegak. Ada. Dia kuih ketegak. Saya duduk mengaji. Orang tua pondok saya mengaji Quran. Dia Allah. Tapi tak ada orang tua tu. Ketegak. Kita kata kok dia jawab kok ni. Dia baca Quran nafas tak panjang. Dia curi nafas. Innal ladzina kafaru sawa. Saya kata apa yang baca lagu tu duk curi apa nafas? Dia jawab balik bukan nak haram, curi hak nyeri. Dia kata Allah maklum. Nak buat lagu mana? Menjawab nak buat satu. Dulu saya mula-mula saya mengajak dulu. Pak saya terus saya pergi mengajak orang tua pondok tu mengaji Quran. Ada seorang tok tu. Tok tu meninggal dah. Dia bab menjawab cukup dia ni macam ada sumpahan wow tau. Dia kalau baca Quran wow dia mesti tinggal. Wallazi jadi allazi. Masa tu saya umur 13 tahun bila saya main mengajak ni. Saya kata tok tu wow. Buat duk simpan buat apa wow tu tak sebut. Simpan nak mengahang tau ni dia terlepas azab lah kita. Mendidih kita. Nak marah orang tua. Mau lagu ni saya nak pergi doa, mau ketegak lagu ni. Dia ada doa saya nak pergi. Kalau saya nak pergi maklum nak ambil lah. Maklum balik baca lah doa ni. Kalau maklum ada suami ketegak balik baca doa ni muih layak. Maklum bini ketegak balik muih layak. Cuma jangan muih malam ni. Ni pakat duk lawan nak muih tak tahu cerah bila lagu tu ya. Hak laki tak lena nak muih kat bini. Bini pun tak lena nak muih kat laki tak tahu siang lagu tu ya. Dia boleh muih kat kepala ni maklum. Bagi dia tidur dulu. Maklum pi tengok dia lena buat lagu tu kat muka dia. Clear lena dah mendatang ni, dia clear. Baru maklum muih. Lepas tu yang kedua syarat, waktu nak muih buang gigi palsu tu maklum takut muih luruh jatuh atas muka kawan tu. Balik lagi buka rendam dalam gelas bagi elok-elok. Kan, lagi bini pun pakai gigi palsu. Rendam dalam gelas tak atas kepala katil tu. Cuma gelas tu kena tulis nama. Kok silap pakai tu. Memang subuh rokok-rokok luruh atas jadah maklum kan. Ada agak lagu tu dia balik-balik silap bubuh benda dulu. Balik muih. Saya nak bagi ni. Maklum nak ambil tak? Nak ambil ke tak? Kalau tak mau, saya tak mau bagi. Okey. Kalau nak ambil, saya nak edarkan doa ni. Doa ni saya nak edar. Ada siapa tak boleh tolong ambil sah? Ni doa ni, tolong edar. Ada pihak masjid boleh tolong edar tak? Doa ni saya nak ajak. Minta maaf tolong. Edak ambil seorang satu apa semua. Sambil ambil Pak Long kita edak, saya nak tutup live kita malam ni. Untuk orang yang menonton live ni kita tutup dulu dengan satu doa penutup. Pak Long jangan mangkit lagi. Lepas tutup tu saya nak baca yang ni sama-sama dengan Pak Long. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, tengok kepada doa yang saya bagi tadi ni.